Kalau bercakap soal kipas daripada Jisoo Life, memang dia punya kualiti sangat premium sesuai lah dengan harga dia. Okey, yang ini adalah Jisoo Life Ultra 2 yang mana bateri dia kapasiti adalah 9000 mAh. Dia punya angin tu jangan cakap lah, sangat-sangat kuat. Kalau korang nganga mulut, tembak angin ke mulut, mulut korang jadi macam tu ha. Serius, tak percaya Okey, kita onkan dia, tekan button depan ni lama-lama, kipas akan terus berpusing macam ni. Ini adalah tombol untuk kita adjust dia punya speed daripada 1 sampailah ke 100%. Sekarang ni 1%. 100%. So bila kipas dah on, korang boleh onkan lampu kat bahagian leher dia tau. Button kat belakang ni tekan aja, kemudian lampu akan menyala. So korang boleh pilih dah nak lampu macam ni ataupun lampu yang terang lagi ataupun dia berkelip-kelip macam ni ha. Dengan setiap pembelian korang akan dapat juga satu tapak ni tau. Tapak ni korang boleh letakkan kipas yang mahal ni macam ni dan boleh letakkan dekat atas meja. Belakang ni ada tali lanyard yang dibagi dengan tulisan Jisoo Life dekat lanyard dia. Ada juga dia bagi muncung, satu muncung lepeh macam ni dan satu lagi muncung yang tajam. Muncung lepeh ni sesuai lah kalau kita nak bersihkan meja kan, kita boleh tembak dekat sekitar meja kita. Dan muncung yang jenis tajam macam ni kita boleh gunakan untuk kita bersihkan radio ke, celah-celah keyboard kita ke ataupun PS5 ke, gunakan muncung yang tajam macam ni. Kalau korang nak bawa, korang boleh bawa macam ni sahaja ataupun boleh bawa gunakan dia punya beg baldu yang cantik ni ha. So guys, apa lagi? Harga dia memang sangat mahal tapi berbaloi dengan kualiti yang korang akan dapat daripada Jisoo Life ni. Mantap.